Solat buat, Alhamdulillah. Tutup aurat tak buat. Jangan judge orang. Kita ada perasaan tu tuan-tuan, cepat-cepat hilangkan perasaan tersebut. Allah larang tuan-tuan, jangan kau ambil Islam ni mengikut kau punya hawa nafsu. Jangan ambil Islam separuh-separuh. Ambil Islam keseluruhannya. Sebab solat saya ambil, yang tutup aurat tu saya tak ambil. Tak boleh, Islam kena datang keseluruhan kau kena ambil. Bukan tak ambil ustaz, cuma dalam usaha nak perbaiki diri. Itu tak apa. Ada orang tuan-tuan dia solat. Ketika mana dia solat, dia pakai telekung elok. Keluar daripada ruang solat, dia buka telekung, dia free hair. Pernah tengok tak? Saya pernah tengok tuan-tuan. Jangan judge orang please. Tu first saya cakap. Jaga hati kita tuan-tuan. Dia free hair tuan-tuan, lepas tu pergi solat, dia pakai telekung elok. Lepas tu keluar, dia buka tudung balik. Doakan dia supaya menerima hidayah. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu orang tersebut dalam proses untuk menutup aurat tu insya-Allah. Sebab solat dia buat, solat dia akan cegah kemungkaran. Walaupun tak cegah on the spot, sikit demi sedikit dia akan cegah kemungkaran tersebut. Tengok orang kan, kita macam terlintas dalam hati kita, cakap benda yang buruk. Istighfar tuan-tuan, astagfirullahalazim. Aku pun bukan baik sangat, ada hati. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat awal seseorang hamba, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pengakhiran seorang hamba.